Hari tu sekitar jam 9 malam, mak ada call aku. Dia beritahu aku dengan suara yang bergetar, Pak Long dah nazak. Doktor pun ada kata organ dalaman dia semua dah tak berfungsi. Dia hanya tunggu masa saja. Aku jadi kaku dengan kata mak. Pak Long yang sebelum dia sihat, yang cuma demam biasa, tapi terlantar sakit, dan aku bersiap nak balik ke kampung. Tapi mak suruh aku tunggu dulu. Jadi selang 2 hari kemudian, mak telefon aku lagi. Kali ini nadanya berbeza. Entah macam mana Pak Long kau dah boleh bangun. Dia juga boleh berjalan, boleh makan, dan petang tadi dia siap berlari ke kebun. Itu kata mak. Aku agak pelik dengan kata itu, tapi perasaan lega itu adalah sikit. Doktor yang merawat tu lagilah dia terus buntu. Dia tak ada mati akal terus. Melihatkan keadaan tu memang tak masuk akal, kata doktor. Namun keganjilan sebenar bermula selepas itu. Orang kampung sering perasan yang Pak Long berubah. Dia jarang bercakap, matanya selalu merenung kosong, dan setiap kali masuk waktu maghrib, dia akan duduk di beranda menghadap ke hutan kecil yang terletak di belakang rumah dia, seolah-olah dia sedang menunggu sesuatu. 2 hari kemudian, mak telefon aku lagi. Kali ini mak beritahu yang Pak Long dah meninggal secara tiba-tiba, jatuh kaku. Jadi lepas azan maghrib, kami terus kebumikan dia. Lepas isyak, cepat-cepatlah kita orang balik. Dan pada malam pengkebumian Pak Long ni tadi, orang kampung mula berkata ada yang nampak kelibat Pak Long berdiri di hujung kubur sebelum tanah ditimbus, dan ada yang dengar bunyi orang berlari dari kebun. Walaupun rumahnya kosong dan seorang pakcik tua bersumpah waktu liang lahat tak ditutup, kain kafan di bahagian kaki Pak Long basah berlumpur seperti baru berjalan jauh. Seorang orang tua kampung akhirnya bersuara, yang sehat itu sebenarnya bukanlah Pak Long kamu, itu adalah penangguh nyawa. Dia minta masa sebelum ambil semuanya. Jadi sejak pada malam itu, tak ada siapa pun yang berani lalu di kebun belakang rumah Pak Long selepas waktu maghrib. Sebab orang kata yang kembali sihat dulu bukanlah orang yang sama, tetapi ianya makhluk belaan Pak Long sendiri. Aku melangkah, setiap nafas makin berat.